Okay, sekarang ni ini video santai kat family. Okay, saya hari ni bawa diorang pergi ke Bidak dengan adik ipar saya. Kita orang jalan. Okay, ni info lah untuk Bidak ni harga tiket RM15 dia sekali dengan mak ayah. Okay, satu tiket RM15 tapi partner dengan mak ayah lah. Okay, contohnya macam saya dengan anak saya, dia kira RM15 satu permainan. Okay, nanti saya sertakan kali berapa harga. Okay, Bidak dekat Ion Datuk On. Okay, jom, harap anda enjoy dengan video ni. Okay. Boy, adik. Bye. Asyuk. Bidak. Jerit. 我们玩别的先，小姨帮你排队，我们去玩别的先。阿秀。Dah habis kira okey lah kalau bulan apa satu ayah, satu anak, satu bapa. Best tak? Adik. Jom. Dah tutup Lupa.
Depan. Angkat. Wah, ni kalau kita pergi pampir yang besar, budak tak dapat main benda. Ya. Tak ada. Kita yang main. Ha. Tapi okey lah, 15 pasang. Pergi masuk. Ha? Awak Pergi masuk. ada main main baling-baling. Oh, kapal. Bawa asal apa? Dia kawan dia tangkap. Dia ketangkap lepas tu masukkan. Itu je. Angkat tangan. Angkat tangan, Dik. Adik angkat tangan. Angkat Adik angkat tangan, Dik. Lagi, Dik. Adik angkat tangan, Dik. Je dia. Okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okey, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey, kamera dashcam bukan lagi satu kendak tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okey, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okey guys.
pegang itu dek. Loncat. Best tak? Mana loncat sana? Loncat. Ni dia Ni dah last game mana ni. Bagi saya pendapat saya okey sangat lah. Sebab ni untuk permainan budak-budak. Dan jadi budak-budak dapat main. Walaupun pampir dia tapi pampir untuk budak-budak. Jangan jauh sangat. Okey. Ni buat lipat. Pusing. Ya, okey lah pampir dia untuk budak-budak. Kalau tak pampir orang dewasa, yang ni pampir untuk budak. Okey, mak bapak boleh bawa ke sini lah. Ion Datuk On. Satu minit 26 saat. Ni dia ditarik. Lagi 50, lagi 1 minit. Ni lagi 1 minit. Dia 3 minit tak? Lagi 20. Lagi lompat tinggi lagi. Okey, pemanasan badan. Baris buat boy. Okey, dalam dulu kita Kencing lu. Okey, pemanasan badan. Final. Baris buat boy. Mana yang buat ni ah? Okey, dalam dulu macam ni. Kita kena macam mana nak ambil Bawa. last ke dulu? Pertama. Syuk betul-betul lah Jangan sisihkan Ingat Pakai lalu kita mana? Tak ada makan betul lah. Ada makan, ada duit.
Challenge berapa kali? 2 kali je. Tahniah. Jom. Okey, jom. Okay. Ready ya? Okay, thank you. Apa dia? Kalau nak ambil MC, doktor ni pun senang nak ambil tau. Mana? Macam buat affiliate. Ni doktor. Doktor dia sakit. Aduh. Asyik dulu, asyik. Biar Faris kedua. Okey, kita tekan. Bismillah. Aduh. Kau baling apa lah? Jangan tek bawah tu dah. Okey, macam mana planning kita? Okey, dia sini. Okey. Ni sekarang rapat macam ni kan. Kan? Okey. Okey, kita berjaya lah. Tak berjaya, anggap je lah. Ini tak ada rezeki lah. Okey. Kan? Ini paling kuat di sini. Boleh kau kat sini. Jangan balik sini. Okey. Balik gini. Okey. Okey, sama Okey. juga kan? Boleh. Okey. Kita training. Let's go. Tak serik Kita dah training tadi kat sana dengan Mak. Sekarang ni kita nak buktikan yang bahawa training kita ni tak sia. Abang tu. Jangan play je bang. Buka. Apa tu? Kasih darah tak pernah senyum tawa kalian selalu Buat lag abang ni. tetap ditarik pulang. Selamanya kita menggenggam janji, apapun terjadi kita tetap di sini. Kita dilahirkan untuk saling menjaga, adik beradik selamanya keluarga. Walau badai datang melanda atau amarah membakar jiwa, kita tetap dahan dari pohon yang sama, menghirup rindu dari akar yang satu, tempat berteduh saat dunia membatu.